Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam welcome 2026. Akhirnya tuan-tuan, termaktublah sudah perjalanan Portugal terhenti di pusingan yang ke-16 terakhir di tangan Spain. Jadi yang mengatakan teori belum ni Portugal akan masuk ke final melawan dengan Mexico memang tak dipakai. Dan untuk berlaku adil untuk Spain dan juga Portugal, mungkin Spain lebih layak untuk ke skuad akhir. Jadi solong Portugal, bye-bye Ronaldo. Terima kasih kerana sering menyerikan hidup kami dulu, peminat dan juga penonton bola sepak ni. Walaupun aku tak minat MU, tetapi bila mana dia diumumkan menjadi pemain Manchester United, kita ketika berusia 18 tahun, aku dan kawan-kawan masa tu ingat lagi, excited nak tengok. Usia kami pun lebih kurang sebaya. Jadi bayangkan umur 18 boleh beraksi pada tahap yang tertinggi. Masih ingat lagi Ronaldo dengan rambutnya ada kala-kala kat atas tu, dengan skill kaki silang tu. Jadi itu akan sentiasa menjadi memori bila mana tengok dia dalam setiap Piala Dunia, dan wajah yang semakin dimamah usia. Walaupun tak dapat Piala Dunia, Ronaldo akan sentiasa diingati dia sebagai satu contoh ikon bola sepak. But real life tu, yang tu kita tak mau komen lah, itu kan. Cumanya dalam bola sepak dia antara yang banyak memberikan motivasi, banyak membantu orang susah dan sebagainya. Asalnya dia susah, kemudian dia ubah hidup dia dengan bola sepak. Jadi terima kasih Ronaldo. Terima kasih juga kerana telah menghiasi hidup kami dengan iklan-iklan yang dulunya sangat menarik kaitan dengan Ronaldo. Jadi tumpulah kepada rumah tangga, besarkanlah anak-anak, kaya dah kan. Jadi buatlah benda yang berfaedah. Nak main untuk Al-Nassr, main lah. Untuk umur berapa pun, 45 kali 50, main lah. Tetapi untuk Portugal cukup setakat ini saja. Berilah peluang kepada generasi muda yang membawa semangat Ronaldo. Terima kasih.